geng. Hari ni aku nak try dua soft rock ni. Satu ESP Gami, satu lagi ESP Guka geng. Ini aku dapat dengan harga RM20 je geng. Dua biji ni sempena anniversary ESP semalam dengan hari ni 29 November dengan 30 November. So aku dapat lah RM20 dua biji soft rock ni. Hari ni hari Ahad. Semalam aku dah beli 29, beli 2. So hari ni mungkin lah aku akan cari juga lagi kedai di ESP lain untuk aku beli lagi. Mungkin 2 atau 1 lagi biji soft rock. RM10 je geng. Rugi siapa yang tak dapatkan hari tu. 29 dengan 30 November hari tu je. Hari ni. Mungkin korang akan tengok video ni lambat lah kan. So aku nak edit lagi. Bukan terus aku shooting terus aku edit terus. Tak. Okay, lambat lah. Okay. So jom kita try soft rock RM10 by ESP. Apa boleh tarik. Jom. Of course ada karuan kan. Menyengat weh, panas tu matahari sekarang. Petang hujan tapi kalau pagi panas dia pukul 9. Pukul 8 ni matahari dah naik. Memang panas gila. Ni waktu ni apa? Jemur kain. Panas dia. Jemur orang tu. Jemur orang jadikan masin. Kita cuba try dekat dalam ni pula. Kok ada rezeki dalam ni. Aduh, tak ada. Debor ni. Aku dah lama tak kena letup paruan ni. Alah lucut. Curut. Ada. Lekat lagi. Sembak macam perempuan. Sembak macam perempuan pula. Astaghfirullahaladzim. Perempuan pun kuat sekarang. Anak ni. Baru perasan ada anak depan tu. Anak rupanya. Ada anak. Buat anak rupanya. Atas tu macam ada air lagi. Mana aku baling tu. Ni ada ke tak ada dalam ni? Nak tinggalkan motor bahaya tu sini. Motor dah lah. Bukan cak ayam. B8 tu. Senang cari barang modi tu. Bahaya. Apa benda warna putih ni? Tanah. Tak ada depan ni. Tengok air dia macam dalam lagi depan ni. Ada ruang sangkut tak boleh keluar. Jauh sangat tu bang. Yes. Aku dah cakap dah. First strike on the day. Curut je. Ada punya kat sini. Boleh tahan juga saya dia.
Aku dah agak ada punya ruang sangkut. Jom. Boleh tahan juga saya tadi. Ambil gambar sekejap. Dah lama tak kena bisa beliau. Damn. Okay, yang last spot. Wih, ada. Ada. Aduh, weh. Alah, tak dekat lagi. Dah dekat ujung-ujung pun nak makan. Okay, next day. Next day. Kita try pot solat yang lain. Okay. Soft rock ESP Gami semalam letakkannya. Hanya dikejar saja. Mari kita tengok. Bila lepas aku ada pergi sini. Kalau ada depan ni memang baik ya. Aku hari ni keluar dah lambat. Pukul 9.45 dah. Masa 9.45 ni aku dah nak balik lah. Tak lekat weh. Ada. Ada tak lekat. Sekejap. Dekat ada memang. Nampak tak? Aku rasa nampak tu. Tak dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. First class saya bagi tanda-tanda. Boleh strike ni. Betul. Ada anak ni. Banyak ni ikan ni. Ada geng. Depan ni. Ada. Depan ni dia kejar. Tup. Ada depan ni. Depan ni. Dia letup depan tu. Dia tak mau. Culas seruan dia. Sekali sambaran yang serik. Mungkin dia dah serik. Ya.
cuaca akan tutup. Matahari akan tutup. Besar juga ni. Besar juga ni. Depan ni dia makan. Besar juga ni. Besar juga ni. Boleh tahan saiz dia ni. Alhamdulillah. Besar siut. Apa dah lama tak kena, Mat. Boleh tahan saya dia. Hitam. Panjang pula tu. Tengok. Boleh tahan weh. Panjang handle juga. Tak lepas pula lidah aku ni. Tengok. Jom. Kita cari strike kedua untuk hari ni. Bas, aku akan kat sini. Besar ni. Besar. Jangan ada stek. Besar ni. Besar siut. Gegar jantung aku, babe. Ya Allah. Nasib baik lah. Saya dia tak besar sangat. Tapi berat ada lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Rekod weh. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Tuhanku. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini baru bertahan, ya Allah. Dah lama geng tak kena saya macam ni. Ya Allah. Alhamdulillah. Tengok handle. Cuma dia pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada ikan dia terus ambil soft rock. Confirm punya. Ni ada anak ni. Ada anak ni depan ni. Ada mak dia nanti ni.
Wah, lepas. Longkah. Tu. Kan betul ada mak dia. Aku dah cakap dah. Kan betul. Mak dia ada. Strike ketiga. Okay, Sadaqallahazim. Okay, jom kan. Aku nak balik. So, untuk video kali ni, Alhamdulillah aku jaya naikkan 4 ekor malam dengan hari ni. Semalam aku dapat naik kat seekor dan oleh semua sambaran yang tak dekat. Dan hari ni aku dapat 3 ekor. Jadi mama 2 ekor lagi kat motor aku tadi tu. Betul je lah. Alhamdulillah. Saiz pun boleh tahan lagi kan. Boleh sedap buat makan mak aku lah. Family aku memang makan ikan ruan tu. So aku ambil lah. Walaupun 2 ekor nanti insyaAllah aku akan repeat balik dengan bapak aku lah. Mungkin bukan tempat ni lagi, tapi tempat lain. So itu juga untuk video kali ni. Untuk soft rock RM10 ni. Okay. ESP Gummy ni dah berjaya meyakinkan diri aku untuk tarik haruan dengan dia. Sebab sebelum ni aku tak pernah pakai soft rock bising-bising ni. Jarang pakai. Aku biasa pakai soft rock ya jenis macam ni tapi single blade macam ni. Okay. Dengan buka tu. Okay. Alhamdulillah RM10 EXP pada soft rock dia amatlah membantu aku. Okay. Aku pun dah lama tak mancing lah. Video lepas tu pun dah berapa bulan dah berapa minggu aku rekod pasal aku sidai. So itu juga untuk video kali ni. Terima kasih kepada yang dah menonton dan support aku semua. Okay. Jangan lupa like, share and comment and subscribe. Jumpa video akan datang. Okay. Ciao.